Assalamualaikum, hai. Nama saya Yusuf dan ini episod baru Apa Rasa dekat Chan Mari Chan. Nak makan apa Mestilah saya punya favourite Hainanese chicken chop. Tengok dia punya golden brown je. Tengok dia kerak. Bellissimo. Apa kata? Kita rasa macam mana Hainanese chicken chop ni. Dia punya ayam dia nipis. So dia senang potong-potong sikit dengan dia punya sos masam manis dia. Sumpah sedap. Dia punya marinade tepung dia mix dengan sos masam manis tu memang great combo. Dia crispy dekat luar, tapi kat dalam dia lembut. Things wouldn't be complete without dia punya fries dia. Cukup masak lah, cukup digoreng. Dia punya masin dia not too masin, just nice. Dia punya masin dengan dia punya masam manis dia balances everything out. So, ambil je salad sikit ni. It balances everything out. Lepas tu boleh continue habiskan ayam besar ni. So, saya memang recommend datang Chan Mari Chan, makan saya punya favourite Hainanese chicken chop ni. So, jumpa korang kat sini dengan Hainanese chicken chop.